Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya berada di Pantai Kijal, Kemaman. Ini saya ikut event kabut atau Malaysia. Itu kabut saya, lepas tu ramai lagi geng setup tepi-tepi sana. Malah ini tim kabut target mencantat sotong. Saya tak ada target apa-apa lah. Tengoklah ada sotong, alhamdulillah. Kita kutip apa yang ada ini. Alright, homestay kat sana. 3 homestay kita ambil. Kita lain ada yang camping. Okay, buat saya dah set up lah. Okay, semoga dipermudahkan urusan hari ni. Sampai dia saya update balik. Thank you. Okay, hari ni kita berada di pantai Kijal. Ini saya, kabut saya. Hai. Mari ke sana ini. Kita pergi ke sini. Jangan. Ready. Right. Mari. Mari hari ini. Ramai. Ini kita ada sesi taklimat sebelum lancong. Alright. Kita ambil satu berat, kantong tu berat. Tak ada yang panjang Apa tu berat? Yang panjang kan tolong yang mana? Satu berat. Okey, tinggal. Ya, abang dengan Okey, kita dah start lancong. Kita akan terus ke kandang sotong lah. Alun tinggi sikit. Nak laju payah sikit. Dah lah macam ni je lah. Okey, apa-apa kalau dah sampai kandang nanti saya update balik. Hari ni target utama sotong. Lepas tu kita main apolo-apolo, ikan-ikan laut. Itulah. Tengok apa hasil hari ni. Semoga ini dipermudahkan segala urusan untuk event kabut tahun 2026 ni. Alright, kita jumpa di spot. Thank you. Kita pun berabra kandang ini. Megedah ini. Tak tahu mana arah. Kena si tapak Sulaiman pula. Sekarang. Okay, sampai spot ni. Saya pun ikut geng kabut ni lah. Diorang pun tak biasa kan. Tunggu yang dah biasa pergi kandang baru kita pindah pula. Ni tak tahu ke mana ni. Tapi adalah cumi sotong jarum yang dapat. Sampai dasar jom. Lepas tu ketuk gitu. Bila ketuk dasar, naik, ketuk balik. Gitu. Dia kenyang jenjut. Ada warna merah Okay, tuan tu saya update lagi. Tak ada lagi. Tak ada strike. Acong sudah boleh seekor. Tak lepas Acong. Mantap Acong. Steady. Saya masih nak buat pembang ni berbalut pula dah. Tu. Ada gitu. Jom lagi Jom. Tak ada nak lock empat tadi. Dia sotong tak sempat ni. Kalau sempat saya berkena kak. Tak siang, tak lais.
ikut. Waduh. Bila lawan pun jom. Ada jom. Cumi jom. Alhamdulillah seekor. Sotong jom. Ya jom. Saya tanda dulu. Dia ni. Berat tu. Tak. Allah. Situ tadi ya tu. Kan? Kita tak ambil banyak tau. Sebab dengan botol tu kita makin tadi. Baru seekor. Baru 2 ekor. 2 ekor? Meranyut je lah. Jagung lah. Jagung. Kat mana kandang Bob? Kandang kat mana? Depan lagi. Saya ikut Bob ni. Dekat perahu tu ke? Jauh lagi. Okey. Jom. Kena ikut dia. Kisi jadi kisi. Dia torok lu. Cari torok dulu. Sana tadi soto jarum ni ada. Jom. Ada lagi ya? Tali dulu. Kena pula nanti. Tu kena orang belakang tu dekat dapat tu. Dalam 29 tu dalam lah. Dia air 14, 18 air tu. Ni 29 ni. Dalam. Tak sampai lagi kot. Sekejap, depan ni. Kita berlanjut sana kan? Berlanjut ke sana kita kan? Berlanjut mana? Update sampai ke Teluk Kalong dah kita orang ni. Tapi jiran sebelah start. Ada. Susah nak cari sotong kan. Susah cari sotong. Dia orang turun malam tadi gasak dia kata. Penuh tong. Yelah daripada cakrawala tu boleh seekor je. Ni mana ada. Mari boleh seekor je. Saya tanda dah sini. Takut nanti bila-bila kan. Tempat ni tempat mak apa nama ni?
Ada long. Bob, Maro tidur mana? Pulau Kalong. Camping situ. Ada unjang ke tu? Kat mana Bob? Unjang depan tadi? Unjang depan Kijal tu? Oh. Tua. Esok lah Apollo. Pilihan terakhir. Dekat Unjang tu? Oh. Kalau mayung je besar, kena dapat. Magic ke? Oh. Masalah sotong payah umpan mana ni? Mana kandang ni? Jumpa tak urut, jumpalah kandang. Oh tu. Meriah hari ni. Mancing candak sotong. Penuh ada laut. Tapi sotong kurang siang hari ni. Tak tahu kenapa. Habis sampai Teluk Kalong, kita orang cari kandang sotong lama pun tak ada. Lepas tu turun sini pun belum ada lagi. Saya update sotong saya pun boleh seekor. Acung 2. Tu pun mula tadi je. Lepas tu tak ada. Macam ni kita cari sotong, esok kita cari ikan krisi lah kot. Macam payah sotong ni. Sangat susah sikit. Okey lah. Sampai buat masa ni belum ada strike yang menarik lagi. Kita masih mencari sotong tapi enggak ada. Ni strike ni. Oh, sudah pasti lah. Banyak ekor lah. 2. Okay. Oh, banyak juga lah. Kita mana tu? Kita mana? 3 ekor lah kalau kita 3 kan. Cari lah. Sekarang kita naik atas balik. Banyak ke bawah.
Lepas saya balik kalau ada strike. Dia 3 kali dia ambil. Ini biru. Tuh, baru ada. Lama tak ni. Lama tak tengok sotong. 3 jam tak tengok. Itu. 3 kali ambil. Ni bawah kan? Banyak lah tu dah. 3 kali ya. 3 kali ambil dia. Kita naik. Kita turun bawah dulu. Kan. Saya dah tanda dah. Untuk malam ni ya. Ada. Ada. Tak. Jom tak tadi. Jom sudah cepat sotong. Ada. Ya Allah. Jom kita tetap naik sikit. Ini. Tak simpan saya punya. Nah. Tak apa sih ya, saya punya. Ikan dia saja. Kalau buat kesi ni jom. Kalau buat kesi ni lagi ada tu. Kan? Ada jom. Kesi. Tengok ikan kesi. Ini dah ikan kesi. Nak kutip ikan ni banyaklah tadi ada buat. Member tu kutip tadi. Kat Seraga dia dah dapat. Kita nak dia sotong. Esok lah try. Kita cari ikan kesi. Kan? Umpan 1-2 je. 3 bawah je jom. Ni kesi tengok Kesi ni ulur je terus dia ambil. Itulah kesi. Saya lama-lama. Kalau tempat dia Ya lu, dia banyak-banyak. Maka. Masih sirot no ikan Apollo laut ni. Esok lah baru kita fokus main kesi esok. Ini kita nak cari sotong. Kesi. Kesi nak cari dia. Okey lah, saya update tu. Nanti saya tengok tu lah. Tapi fokus kesi esok. Alright, thank you. Tak ada, dia tak ada sekali arung macam. Selah jambu. Turun cepat. Turun cepat jom. Jangan lambat jom. Selah jambu. Cepat jom.
Jangan lambat tu dia ada tu. Salam sebesar. Jangan ni berbuat hati. Aduhlah. Cepat. Dia ada bawah tu. Dia sekali lah. Dia tak payah tahan. Dia sekali aku ke benda ni. Kadang-kadang lah. Time dia lalu. Kita main bola ni 3 ekor. Besar dia ambil. Mana buat kita balik pun ni. Jom. Cari jom. Nak kita pas. Wah, hati lo. Kalau macam tu, pergi balik. Dekat dah tadi. Bantu ke tadi. Dia time dia lalu. Dia pun banyak ke dia lalu. Daripada semalam lagi dia tu dia minta off. Dia tu juga ke? Assalamualaikum dan selamat datang. Okey. Semua peserta-peserta event mega apa? Semua selamat sampai di lokasi lancar tadi. Selamat. Ada yang tapi sotong kurang lain ni. Adalah 2-3-4 ekor. Tapi tak ada harun janji seronok-seronok. Aduh, saya esok mungkin lancar lagi. Tapi kamera saya ada masalah pula, rosak, tak boleh nak rakam. Alah, apa-apa esok saya update. Malam ni kita ada jamuan sikit, majlis penyampaian hadiah. Siapa yang akan menang, kita tunggu malam ni. Alright. Event 2026 selesai untuk hari ini. Saya punya kabut tu masih dekat sana lagi. Rehat di situ. Okey. Alhamdulillah semua selamat mendarat. Thank you. Malam penutup. Makan. Yalah. Siapa yang akan menang? Alright. Pantai Perunjuk Ijal Terengganu Alhamdulillah kita jumpa hari ni. Walaupun ada antara kita yang dah lama tak jumpa ataupun ada antara kita memang setiap minggu jumpa. Alhamdulillah walaupun jumpa kat tempat lain, hari ni kita jumpa kat sini lah. So pada hari ni kita tak nak buang masa sebab hari ni ada banyak sangat hadiah. Tapi sebelum kita hadiah untuk sambutan bertuah, kita ada beberapa hadiah yang disponsor oleh Niken untuk pemenang-pemenang pertandingan yang telah pun ditetapkan tadi. So untuk itu kita jemput siapa yang berjaya ni? Siapa yang ni? Untuk baik. Pak Kateri, silakan Bob lah. Bob, silakan Bob. Kita untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang kita pada hari ini. Dengan berat, siapa dia? Dengan beratnya. Mana-mana? Pak, Bob. Ikan terberat, aku tahu dah apa. Alright, untuk ikan terberat. Ikannya ada ikan tongkol dengan saiz kilonya 1.685 kilo. Salah. Oh, okey. Sorry. Boleh ikan tongkol. Okey. Sama juga ikan tongkol dengan saiz beratnya adalah 2.035 kilo. Silakan Chef Nelayan.
Oh, yang duduk bawah. Oh, senyap-senyap. Patut duduk bawah. Menangis perut oleh Deacon dengan harganya kurang RM588. Masih lagi ikan tonggol dengan beratnya 1.65 kilo dimenangi oleh Ada. Okey, terima kasih. Memenangi standar rod daripada ikan. Aduh, silap lah tak cari ikan ini. Adalah 0.595 kilo. Persilakan Nizam. Sotong tarak paling besar. Nizam ke tabak. Oh, senyap. Ini. Okey, ada yang terakhir. Sotong mabang terberat dengan saiz 0.79 kilo. 0.79 kilo. Macam tak nak panggil dia siapa ni. Okey, dipersilakan sekali lagi. Ada. Oh. Dia nak baru lagi bini dia ni. Ong ni. 0.79 Selamatlah sudah majlis kabut Megatring 2026. Terima kasih kepada penganjur. Alhamdulillah, lain kali kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey. Hasil 2 hari, tempat berbeza. Adalah sekali laut. Trip 2 hari di Kemaman. Okey. Syah Polo, ikan pasir, ikan bumbus, ikan selah, ikan kerisi, main kero pun ambil juga, sotong. Alright, ikan kerisi bukan musim ni lagi, tapi bolehlah sekali lauk bagi 2 nanti. Alhamdulillah, lain kali kita akan cuba lagi. Best. Thank you sekadar perkongsian.